Okey, sekian lama kita sudah lama tak dengar isu pasal KWSP bersasar. Sebab kita sedia maklum hanya PGRM sahaja sehingga kini yang orang kata masih lagi tidak berputus asa untuk nak mengetengahkan isu ini. Dan baru-baru ini kalau kita lihat dekat posting Tuan Azmi sendiri merupakan pengerusi PGRM, ada mentionkan tentang FAQ di posting beliau. Dan kenapa perkara ini masih lagi begitu? Kenapa? Dan mungkin ada di antara korang mungkin dah keluar grup, dia dah malas nak fikir lagi pasal KWSP bersasar. Tetapi at least kita lihat, dengarkan kenapa, dan kita lihat apa dia punya kronologi juga. Mungkin ada beliau paparkan di FAQ tersebut. Jom kita tengok paparan ini. Betul ke PGRM dah buat semua sejak 2021 tapi gagal? Ya, sejak 2001 hingga 2005, PGRM telah serah memorandum ke PMO, Parlimen dan KWSP, Pusat dan Negeri, hantar surat rasmi dan email berulang kali, menggerakkan solidariti pencarum. Tapi hakikatnya tiada maklum balas rasmi. Tuntutan akaun 1 tidak diluluskan, diganti dengan pinjaman FSA 2 dan akaun fleksibel terhad. Ini bukan kegagalan PGRM tetapi keputusan dasar kerajaan. Yang kedua, kenapa kerajaan berkeras tak benarkan pengeluaran akaun 1? Kerajaan berpandangan ramai pencarum berbaki rendah iaitu RM10,000 ke atas waktu ketika itu. Akaun 1 dianggap simpanan hari tua. Namun PGRM tidak setuju dasar pokok rata kerana kos sara hidup menekan pencarum hari ini. Ramai pencarum sudah tidak aktif mencarum, bantuan bersasar lebih adil daripada lanangan total. Yang ketiga, kalau begitu, kenapa kerajaan beri akaun fleksibel? Akaun fleksibel ialah jalan tengah kerajaan tetapi hanya beri manfaat kepada pencarum aktif. Perlu ada baki dalam akaun 2. Tidak bantu pencarum lama, tidak aktif ataupun baki rendah. Sebab itulah PGRM tegaskan akaun fleksibel bukan penyelesaian menyeluruh. Yang keempat, PGRM ini ada kuasa ke? Boleh paksa kerajaan ke? Tidak. PGRM bukan kerajaan, bukan pembuat dasar. PGRM adalah peranan dia tekan kerajaan melalui fakta dan suara pencarum. Dedah realiti sebenar kesan dasar. Menjadikan wakil suara rakyat bila wakil rakyat membisu. Keputusan akhir tetap di tangan kerajaan. Kenapa wakil rakyat tak bawa isu pencarum bersungguh-sungguh? Fakta di Dewan Rakyat hanya sekitar 4 ahli parlimen bersuara. Blok kerajaan memilih untuk diam. Blok pembangkang pula berpecah dan tidak konsisten. Inilah nasibnya Inilah sebabnya. Soal pencarum tidak menjadi keutamaan politik. Dan yang keenam, jadi apa sebenarnya plan PGRM untuk 2026? PGRM tidak ulang cara lama. Plan 2026, tekanan dasar berfakta, data kos sara hidup, fokus pencarum terpinggir yang tidak aktif, baki rendah, hilang pekerjaan, desakan dividen sebagai bantuan sementara, akaun 1 bersasar dan berperingkat bukan buka total, dan yang kelima, tekanan awam dan kesedaran rakyat, bukan harap surat semata-mata. Seterusnya, PGRM janjikan akaun 1 akan dibuka 2026? Tidak. PGRM tidak pernah menjanjikan apa-apa kelulusan. Yang PGRM janjikan hanyalah perjuangan berterusan, bukan janji palsu. Dan yang ke-8, dividen KWSP itu untuk apa sebenarnya? Dividen ialah hak pencarum hasil pelaburan simpanan, bukan hadiah kerajaan, bukan duit kerajaan. PGRM cadangkan dividen boleh dimanfaatkan sebagai bantuan sementara sampai menjejaskan prinsip simpanan jangka panjang. Yang ke-9, ada yang kata PGRM cuma kejar nama dan populariti. Betul ke? Jika kejar nama, tidak perlu tunggu 5 tahun tanpa hasil mudah. Tidak perlu hadap cemohan dan fitnah. Tidak perlu berdepan pencarum kecewa setiap hari. PGRM kekal kerana bertanggungjawab. Ada tanggungjawab, bukannya glamour. Yang ke-10, kalau pencarum tak setuju dengan PGRM, apa pilihan mereka? Itu hak pencarum. Namun realitinya, tanpa tekanan kolektif, suara individu mudah tenggelam. Kerajaan lebih selesa, rakyat berpecah. PGRM wujud supaya suara pencarum tidak senyap sepenuhnya. Dan 11, kenapa PGRM masih teruskan walau sering disidai? Kerana jika semua berhenti, isu pencarum akan dikuburkan senyap-senyap
Dasar dibuat tanpa bantahan, PJRM percaya diam mungkin selesa tetapi tidak menyelesaikan apa-apa. Kesimpulannya ringkas, untuk pencarum, PJRM tidak menjual harapan palsu kerajaan belum memihak kepada pencarum terdesak. Perjuangan ini panjang dan tidak popular, tetapi lebih baik bersuara daripada diam. Sekian daripada Tuan Azmi Muhammad Tahir, Presiden PJRM. So, sedikitlah info yang aku sharekan kepada korang setakat pada hari ini. Okay, apa orang kata berita-berita yang boleh kita sharekan lah melalui channel saya Sembang ni. Setelah sekian lama kita tak bersuara tentang isu KRSP bersasar lah. Okay, aku panggil isu KRSP bersasar sebab itulah dia punya orang kata trademark daripada dulu lah. Okay, tapi macam mana pun setakat hari ini kita sedia maklum hanya PJRM sahaja yang bertukar lumus berusaha setiap masa. Kalau kita lihat di posting sosial media mereka, di grup dan sebagainya, update, okay, dan tak berputus asa dalam nak menyuarakan pandangan-pandangan ataupun suara-suara rakyat ataupun pencarum dekat luar sana. Tapi macam mana pun untuk pengetahuan korang yang sedang menonton ini, okay, kalau kita lihat kepada kronologi yang telah berlaku sekian lama sejak 2021 sehingga kini, barulah kita nampak ada akaun fleksibel ditubuhkan, dibuat sekali lagi sejak dululah. So ini pun atas sebab desakan, atas sebab jentikan, okay, suara pencarum melalui PJRM ini juga. Kalau tak adalah FSA 2 lah, tak adalah bayaran RM500 bagi kategori yang mempunyai baki akaun 1 rendah lah. Lepas tu apa lagi, cagaran lah. Macam-macam isu dibangkitkan oleh kerajaan. Dia nampak, kerajaan ni nampak, lihat. Tetapi dia masih lagi tidak boleh decide untuk nak membenarkan akaun 1 ini disentuh oleh pencarum. Tapi macam mana pun dia juga masih lagi diam. Maksudnya kerajaan ni masih lagi diam. Okay, tak ada lagi sentuhan yang berkait dengan isu KRSP melainkan penambahbaikan dasar sahaja. Itu pun ada pula memaksa kita ni mengikut kehendak mereka. Okay, untuk bagi mereka yang mempunyai baki 1 juta itu sebenarnya tak mencukupi. Dia kena ada lebihan daripada 1 juta boleh keluarkan pula. Okay, dia macam macam-macam. Okay, tak tahu lagi kalau benda ini jadi diam, apa lagi perkara-perkara yang akan bangkit. Apa perkara-perkara lagi yang akan timbul, akan disentuh oleh kerajaan untuk kepentingan mereka sahaja. Okay, sebab kita tahu potensi pelaburan sebanyak 500 bilion sekian-sekian yang masih lagi tak nampak dia punya sinar itu yang memberi impak positif kepada rakyat. Itu tanda tanyanya, memang duit inilah menjadi pilihan utama untuk dicagarkan atau digunakan oleh kerajaan bagi menampung hal-hal negara. Itu sahaja perkongsian. Apa kata korang dalam hal ni? Aku Faizwan. Assalamualaikum.